Indian Motorcycle akhirnya melancarkan produk baru iaitu Indian Motorcycle Scout. Bukan satu, tetapi ada 5 varian yang dah ada dalam pasaran Malaysia. Jom aku tunjukkan apa perbezaan kesemua pada varian-varian ini. Pilihan yang ditawarkan untuk model Scout ini lebih kepada personality korang. Pertama sekali, kesemua model menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin V-Twin Speed Plus 1250cc yang berkuasa 105 horsepower dan 108 Nm of torque. Berbeza sedikit untuk model 101 Scout di mana ia mendapat kuasa dan torque yang lebih, 111 horsepower dan 111 Nm of torque. Senang kata, kalau korang yang jenis kena beli varian terpaling bagus, ini adalah untuk korang. Transmisi pula adalah jenis 6 kelajuan. Ada 5 varian iaitu Scout Bobber, Sport Scout, Scout Classic, Super Scout dan 101 Scout. Beralih kepada variasi trim pula, ada 3, Standard, Limited dan Limited Plus Tech. Standard ada ABS, lampu LED dan meter analog. Limited ada cruise control, traction control dan 3 mode tunggangan. Akhir sekali, Limited Plus Tech ada keyless start dan cluster digital bersama Ride Command Plus. Harga jualan bermula RM103,900 sehinggalah RM139,600. Jadi, kalau korang mempunyai banyak personality dan juga banyak duit, Scout adalah pilihan terbaik untuk korang.